contoh kena stroke. Pernah dengar ada orang kena stroke tak boleh nak kerja? Baru tadi saya pergi kenduri. Dia cerita dia kena stroke. Nasib baik dia ada family. Family nak basuh berak dia. Family nak jaga dia. Dia pesan sebelum dia balik kenduri tu, dia cakap pesan, jagalah family you. Sebab satu hari nanti family you lah yang akan jaga you berak kencing. Dia cakap tau. Yes, betul. Janganlah buat tai dengan keluarga kita. Sebab apa, satu hari bila kita susah, keluarga kita lah yang akan tolong kita. Isteri kita lah yang akan tolong kita. Isteri kita lah nak, macam contoh tadi, suami kena stroke. Tak boleh nak kerja. Habis pendapatan. Siapa yang nak tolong kita? Siapa yang nak bantu kita? Tak lain dan tak buka adalah keluarga kita sendiri lah. Isteri kita yang akan bantu kita. Isteri kita nak jaga anak. Isteri kita nak teruskan hidup. Adakah isteri mampu masa kita dah tak boleh nak kerja? Adakah isteri sanggup terima keadaan macam tu?